Dalam video ni saya nak bincangkan pasal Kisah Bawah Tanah, Makania Musim 2 dan Bobo Boy Movie 3. Aloha, hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Selamat datang ke video Buletin Anime. I don't know nombor yang keberapa. Buletin Anime ni, kepada yang tak tahu, adalah satu segmen dekat channel Seafood di mana saya sampaikan berita-berita terbaru dan terhangat berkenaan dengan animasi Malaysia. Mungkin dalam episod ni, berita-berita ni tak terlalu terbaru dan terlalu terhangat lah. Sebab ada benda yang dah lama dan ada benda yang memang saya dah buat video pun dekat saya punya Instagram, TikTok dengan YouTube Shorts. Sebelum saya mula, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Seafoodin. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kalau korang nak sentiasa update dengan hal-hal anime, follow lah saya. InsyaAllah saya akan sentiasa update, especially dekat Twitter saya. Okay, Twitter dengan Instagram lah. Selain daripada tu, korang juga boleh join grup Telegram saya dan join grup Facebook Seafood Squad. Semua link tu ada di ruangan deskripsi. Saya nak bagi massive shout out kepada semua members channel Seafoodin. Terima kasih banyak-banyak sebab support channel Seafoodin selama ni. Korang memang awesome, memang legendary. Kepada yang berminat, korang juga boleh join saya punya membership. Basically, kalau korang join tu, korang support channel saya secara terus, RM5 sebulan. Sangat-sangat membantu saya. Ribuan terima kasih saya ucapkan. Alright, tak nak buang masa, jom kita mulakan dengan berita yang pertama. Berita yang pertama adalah berkenaan dengan Kisah Bawah Tanah. Saya ada buat video pasal benda ni sebelum ni, Kisah Bawah Tanah. So, saya tak nak cerita lebih. Korang boleh tengok video saya sebelum ni. Masa saya rakam video tu, Kisah Bawah Tanah belum keluar. Sekarang ni, Kisah Bawah Tanah dah keluar. So, saya boleh cerita lebih berkenaan Kisah Bawah Tanah. Korang dah boleh tengok Kisah Bawah Tanah dekat Astro Prima dan Astro One. Dia akan keluar pada hari Isnin dan hari Selasa. Tapi kalau korang subscribe ke Suka, korang dapat tengok 6 episod pertama mulai sekarang. Dah boleh ada 6 episod. Macam korang tengok atas skrin ni, boleh tengok ke semua 6 episod. Macam saya belum subscribe ke Suka lagi sebab saya nak subscribe sekali bersama dengan Papa Zola The Movie yang akan keluar 19 hari bulan nanti. Bila saya subscribe, saya nak tengok Papa Zola and also saya nak binge watch semua episod-episod yang ada ni, dan insyaAllah saya akan buat konten pasal Kisah Bawah Tanah. Dalam Buletin Anime ni, saya juga akan bagi tahu pasal channel Seafoodin tau. So, Buletin channel Seafoodin sekali. Ini adalah update channel Seafoodin. Saya akan buat konten pasal Kisah Bawah Tanah. Mungkin lambat sikit, but saya akan buat. Saya punya plan, saya nak buat review untuk Kisah Bawah Tanah ni. Satu video panjang dekat YT. Saya review keseluruhan musim. Dan benda tu akan datang nantilah bila Kisah Bawah Tanah dah tamat. Musim 1 dah tamat. Saya akan review setiap satu episod menggunakan TikTok ataupun Instagram Reels ataupun Shorts. Honestly, korang bila buat video panjang macam ni, masa edit dan masa rakam dia lebih panjang. Jadi saya tak nak buat benda tu. Saya akan record dekat phone saya. Saya akan bagi tahu korang pasal episod ni, apa pandangan saya dan sebagainya. Dan pastikan korang follow saya lah dekat semua social media saya untuk tahu, untuk tengok review saya. Dan of course, ramai orang yang dah tengok cakap best gila. Saya sebenarnya tak sabar, tapi you know what, saya nak stay calm, sambut hari raya dulu. Lepas tu saya nak tengok Kisah Bawah Tanah. Berita kedua adalah berkenaan dengan Makania Musim 2. Yang ini saya memang belum buat video langsung. Saya nak bagi tahu dekat korang, kalau korang nak tengok Makania Musim 2, korang dah boleh tengok dekat YouTube channel Makania. Berita ni sebenarnya berita lama sebab dah sebulan Makania Musim 2 ditayangkan dekat YouTube Makania ni. So, kenapa saya baru nak buat video sekarang? Jawapan dia adalah ini. Korang tengok, ini adalah channel YouTube Makania dan korang tengok kat sini banyak premier dekat channel YouTube Makania ni. Buat masa ni, kalau korang nak tengok Makania Musim 2, dah ada episod 1, episod 2, episod 3, episod 4 dan juga episod 5 dekat sini. So, bila episod 6 keluar? Episod 6 keluar esok korang. Okay, 19 hari bulan 3, esok ada Makania episod 2. Ni saya rakam ni 18 hari bulan So, diorang buat back to back. So, 20 hari bulan episod 7, 21 hari bulan episod 8. Dan episod akhir Makania Musim 2 akan ditayangkan pada 25 hari bulan 3 episod 12. So, setiap hari menjelang hari raya, lepas hari raya ada Makania Musim 2 dekat YouTube channel Makania yang akan premier pada jam 10 pagi setiap hari. Alright, itu je berita pasal Makania buat masa ni. Jom kita pergi ke berita ketiga, Bobo Boy Movie 3. Minggu lepas kita ada sambut anniversary Bobo Boy yang ke-15. Ada banyak benda yang Monster buat sempena 15 tahun Bobo Boy. Ada figura baru, lepas tu ada beberapa video, lepas tu ada juga informasi berkenaan dengan Bobo Boy Movie 3. Masa birthday Bobo Boy tu, Encik Nizam ada buat posting dekat social media beliau dan Encik Nizam cakap yang Bobo Boy Movie 3 akan kena delay, akan ditolak ke tahun 2027. Okay, jangka tayang pada 2027 macam korang tengok
dekat atas skrin ni. Sebabnya adalah kompleksiti Bobo Boy Movie 3 ni. Okay, kalau siapa yang dah baca komik, korang faham betapa detailnya komik tu tunjukkan guralatan, and saya pasti benda ni akan makan masa yang besar untuk Team Monster bagi yang terbaik untuk Bobo Boy. So saya sangat okay dengan benda ni. Cuma of course lah, saya alamak nak tengok tahun ni, tapi you know what, tahun depan pun okay. Selain daripada tu, Encik Nizam juga cakap yang diorang akan tangguhkan komik sebab Bobo Boy musim 3 ni memang dia akan kesinambungan daripada musim 2. So komik tu akan jadi spoiler lah kalau diorang keluarkan awal sebelum movie 3 keluar. So tak boleh keluarkan komik-komik pun kena delay. Monster ada buat satu merchandise baru, tapi merchandise ni dia akan sesuai dengan remaja dan orang-orang yang lebih tua, golongan ibu bapa juga. So saya masih tak tahu apa benda yang Monster nak buat ni. Saya masih tak boleh fikir honestly. Maybe satu hari nanti saya akan jumpa, but who knows. But for now, kita tunggu je apa merchandise baru tu. Dan of course, Cik Nizam cakap terima kasih atas sokongan selama 15 tahun. Benda ni saya dah buat video teori and betul-betul berlaku lah. Alhamdulillah. Okay, benda tu benda lama dan saya pun dah buat TikTok berkenaan dengan post Encik Nizam tu. Kenapa tiba-tiba saya nak ulang balik dan kenapa saya nak buat cerita pasal Bobo Boy Movie 3 lagi? Well, sebab hari ni kita dapat extra info. Kita dapat info baru sebenarnya berkenaan dengan Bobo Boy Movie 3 daripada Deadline. Deadline, guys. Ramai orang tak faham kenapa Deadline ni satu benda yang besar untuk saya. Saya tahu Deadline ni dah lama lah sebab saya suka tengok filem-filem Hollywood. Biasanya Deadline ni dorang cover filem-filem Hollywood. Macam korang tengok kat sini, ini adalah social media Deadline, Twitter dia basically. Dan korang tengok kat sini, dia punya location is Hollywood, California. Deadline ni adalah satu website yang dia punya HQ dekat Amerika, guys. Tapi dorang cerita pasal Bobo Boy. Dekat artikel yang Deadline keluarkan ni, diorang cakap pasal Bobo Boy Movie 3 dan juga Papa PP Family. So saya baca dulu dekat sini. I mean, benda ni panjang tapi saya baca yang paling hujung ni je sebab ini yang paling relevan dengan video sekarang ni. Dia kata, meanwhile, Monster Studios pipeline is already full. A third Bobo Boy movie, Bobo Boy 3, Ghost of Guralatan, will be released next year, 2027, while a series about Papa Zola's family, Papa PP, is being readied for the 4th quarter of this year. The Monster Universe will also include physical comics, merchandising, and games. Hollywood and Japanese animation might need to get ready for a new wave of competition from Southeast Asia. Dekat satu paragraph tu, dia ada bagi tahu 3 tidbits. Yang pertama sekali, games. Merchandising and games. Dia kata physical comics, yes of course. Merchandising, of course. And games. Games tu apa? Okay? Itu Monster ada cerita pasal nak buat video game berkenaan Papa Zola. Dan of course masa saya pergi premiere tu, ada pun game Papa Zola tu boleh dimainkan dekat konsol. So, what is he trying to say? Okay, you know what? Kita tak payah cerita lebih pasal tu. Papa Zola, Papa PP series akan keluar pada penggal keempat tahun ini. Penggal keempat tu bila? Dia macam ni adik-adik. Kepada adik-adik yang tak tahu, penggal tahun tu dia macam ni. Dia bahagi kepada 4 kan. So, dia ada bulan 1, bulan 2, bulan 3. Tu penggal 1. Okay, sekarang ni kita dekat penghujung penggal 1 lah. Okay, dah masuk bulan Mac hujung-hujung kan. Lepas tu, lepas ni kita akan masuk ke penggal kedua, which is bulan April, Mei dengan Jun. Itu penggal kedua. Lepas tu bulan Julai, Ogos dan September, itu penggal ketiga. Dan kemudian bulan Oktober, November dan Disember, itu adalah penggal yang keempat. So, mengikut daripada artikel ni, Papa PP series akan keluar pada penggal keempat, which is sama ada bulan Oktober, November, ataupun Disember. Tapi kalau ikut Monster punya typical pengeluaran typical Monster, kita boleh expect pada bulan Disember. So Papa PP series insyaAllah akan keluar pada Disember, or maybe even lebih awal daripada tu. Saya pun tak tahu. Kita expect pada bulan tu lah, 10, 11 dan 12. Dan of course, yang paling besar adalah tajuk Bobo Boy sendiri. Mula-mula saya rasa ni macam satu artikel yang ditulis macam, I don't know kenapa ada Bobo Boy 3 Ghost of Guralatan tu. Saya rasa macam, benda ni mungkin just Deadline punya kerja lah. Deadline macam, nak letak tajuk Ghost of Guralatan, suka hati dia. But it's not that. Monster sendiri post gambar ni. Monster post benda ni. Ghost of Guralatan adalah tajuk official yang Monster sendiri confirmkan. Dan Monster siap bagi kita logo Bobo Boy Movie 3 secara HD lagi, guys. And yeah, Ghost of Guralatan is officially the tajuk of Bobo Boy Movie 3.
apa maksud Ghost of Guralatan. Tolong jangan anggap maksud Ghost of Guralatan adalah hantu-hantu Guralatan. Tidak, itu bukan maksud dia. I mean, yes, of course, kalau kita translate directly, hantu Guralatan. Itulah Ghost of Guralatan. Tapi saya rasa ramai orang faham yang Ghost of Guralatan tu cuma tajuk sahaja. Dia bukan cerita hantu. Saya ada buat komen dekat Instagram Monster. Saya takut orang percaya saya sebenarnya gurau. Oh, dah jadi cerita hantu ke? Saya tanya macam tu. But actually it's a joke. Okay, ni Bobo Boy Movie 3 bukan cerita hantu, okay? Walaupun tajuk dia Ghost of Guralatan. Ada dua teori pasal benda ni. Satu ni daripada orang yang komen dekat saya punya Instagram tadi. Dan yang kedua, saya buat sendirilah. Yang orang tu cakap tadi, ada seorang saya punya follower dekat TikTok, dia komen dekat Instagram, dia cakap mungkin Ghost of Guralatan ni dia refer kepada orang-orang yang dah pergi dalam Guralatan. Contohnya Ratna dan Kulda. Ceritanya akan fokus kepada mereka. Saya rasa macam, okay, that's good enough. Tapi for me, it's more to like Guralatan tu sendiri. Versi Guralatan yang lama yang telah mati. Ghost of Guralatan. Bukan manusia atau spesifik alien mana-mana. Tapi dia lebih kepada Guralatan. Versi Guralatan yang lama yang telah tiada. So, ceritanya akan cerita pasal apakah Guralatan sebenarnya sebelum apa yang Guralatan sekarang ni. Ghost of Guralatan. Guralatan lama masa zaman Ratna memerintah tu macam mana? Zaman yang baru ni macam mana? Bila Kulda mati, Kirana pula take over. So of course untuk Kirana, masa Kulda hidup tu, Guralatan tu adalah benda berbeza. Dan sekarang bila Kulda dah tak ada, Guralatan tu adalah benda yang berbeza. So Guralatan yang dah berubah tu, versi lama Guralatan, itulah dia, Ghost of Guralatan. Saya harap korang faham saya punya apa yang saya cuba sampaikan ni. Kalau korang tak faham, tak apalah. Alright, sampai situ sahaja video Bulletin Anime kali ni. Kalau ada benda yang saya tertinggal, korang komen dekat bawah. Maybe saya akan buat dalam Bulletin Anime yang akan datang. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terus sokong channel Sifudin. Saya tahu dah lama saya tak buat video, ada sebabnya. Saya tak nak cerita sekarang. Tapi yang penting, saya dah semangat nak buat video sebab berita Ghost of Guralatan ni. Hopefully dia akan terus semangat lah sampai lepas hari raya dan sebagainya. Korang semua, terima kasih banyak-banyak sebab tengok video ni sampai tahap ni. Terima kasih kepada semua members. Harap korang boleh subscribe kalau korang belum subscribe lagi. Semoga korang semua sihat-sihat selalu. Ni mungkin adalah video terakhir saya sebelum hari raya. So saya nak ambil masa ni nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua Sifu Squad dekat luar sana. Maaf zahir dan batin, saya minta maaf kepada korang sebab saya banyak buat salah. Saya tahu saya banyak buat salah. Saya minta maaf. Hopefully korang boleh maafkan saya dan insyaAllah saya akan maafkan korang jika korang ada buat salah dengan saya. Saya manusia biasa, sangat lemah, selalu buat kesalahan. Harap korang boleh maafkan saya. Terima kasih banyak-banyak sebab maafkan saya, sebab sokong channel Sifudin. You guys are the best. Thank you so much. Kita jumpa lepas raya insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.